sedikit minyak. Tujuannya supaya apabila kita keluarkan kuih nanti dia tak melekat ya dan mudah keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak buat putu cangkir ataupun putu cawan dalam bahasa Malaysia dia ya. Kalau dalam bahasa Jawa putu cangkir, dalam bahasa Malaysia ada putu cawan. Bahan-bahan yang diperlukan sangatlah senang dan mudah, iaitu setengah biji kelapa setengah tua ya, tak muda tak tua, sedang-sedang sahaja ya, kita parut ambil dalamnya sahaja. Dan setengah gelas tepung pulut dan 1 gelas membukit ataupun munjung tepung beras ya, dan setengah gelas air, sedikit garam dan 1 gelas gula Melaka yang telah Umi parut, ataupun kita boleh guna gula merah ya. Dan ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Sekarang ni Umi nak kukus kelapa ni selama 10 minit untuk inti. Tujuannya supaya kelapa ni tak mudah basi ya. Masak gula Melaka ni dengan setengah gelas air tadi ya. Kita masak gula ni sampai dia larut saja ya, tak perlu sampai mendidih. Kita masukkan tepung beras. Tepung pulut. Kita gaul sebagai sekata ya. Umi guna tangan ya, Umi tak guna senduk atau sudu ya. Sebab nak dapatkan hasil yang sempurna ya. Kita masukkan gula merah tadi yang kita masak tadi. Tapi gula Melaka ya yang kita masak tadi. Sebelum kita buat ni kita kena sejukkan dulu gula Melaka ni ya. Kita guna setengah cawan saja nanti. Ini Umi letak lebih. Kita guna setengah gelas ya. Kita gaul tepung beras dan tepung pulut ni bagi sekata dan sebati ya. Dan kita tuangkan air gula Melaka ni secara sedikit-sedikitnya ataupun berperingkat-peringkat untuk mendapatkan hasil yang sempurna ya. Terlebih dulu air gula Melaka ni kita sejukkan ya. Dia dah nampak ya seperti ini, seperti dalam tepung ni dalam video ya, kita berhenti daripada menambah gula Melaka tadi ya. Maksudnya kita guna gula Melaka ni setengah gelas sahaja. Tadi Umi letak 3/4 gelas ya gula Melaka ni. Bila kita dah nampak tepung ni berkeadaan seperti ni ya, betul-betul macam ni, kita berhenti daripada menambah gula ya, air gula Melaka tadi. Dan sekarang ni kita nak tapis dia. Ini dia acuannya yang telah siap Umi sapu dengan sedikit minyak. Tujuannya supaya apabila kita keluarkan kuih nanti dia tak melekat ya dan mudah keluarnya. Terlebih dahulu intinya kita letak garam ya. Dan kita gaul bagi sekata dan sebati. Ini dia tepung yang kita ayak tadi. Sekarang ni kita nak mula buat ya. Kita masukkan sedikit ya tepung ni dan kita masukkan inti kelapa ya. Kita
kita tak perlu tekan-tekan dia ya, dan kita tabur atasnya lagi dengan tepung yang kita ayak tadi, iaitu tepung beras dan tepung pulut ya. Kita tak perlu tekan-tekan dia ya. Kita ulang proses yang sama macam ni sampai adunan ni habis ya. Dia putu cangkirnya ataupun putu cawannya dah siap dan bersedia untuk Umi kukus ya. Umi akan kukus dia selama 25 minit ataupun sampai masak ya. Dan pastikan penutup kukusan tu kita balut dengan kain ya. Ini dia ya, putu cangkir ataupun putu cawannya dah pun masak. Umi nak keluarkan dia daripada acuannya. Kita keluarkan dia daripada acuannya. Kita terlangkupkan aja. Acuan ni dia dah keluar ya. Tak perlu nak congkil-congkil ya. Dia keluar dengan cantik. Sekarang ni Umi nak tengok, nak cuba satu ya. Rasa dia bagaimana. Sangat sedap ya, lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap ya dan menyelerakan. Ini dia hasilnya putu cangkir ataupun putu cawan untuk perkongsian hari ini. Satu adunan dapat 14 pieces. Kejadiannya sangat cantik, lembut dan gebu. Rasanya juga sangat sedap. Lemak manis berkerim, rasa kelapa dan gula melakanya sangat menyelerakannya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera serta selamat mencuba.